Okey, hari ni challenge kita nak makan ramen pedas. Aku lawan dengan Atik, suami aku Atik. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni, yang 15 orang tu. Terima kasih lagi kalau tengok sampai habis. Support lah, komen, share, subscribe untuk aku lagi semangat nak buat video. Sekejap lagi kita akan keluar cari mie-nya. Jom. Sepatutnya kita nak pergi kedai kot, nak beli toy budak-budak ni. Lepas tu kita nak pergi cari Maggi pedas kan, Maggi ramen pedas tu. Tapi kebetulan hari ni kakak ipar ada call. Hello baby. Cakap nak ajak lepak jumpa dekat mall. So sekarang ni kita on the way ke mall dulu. Dia janji jumpa dengan kita dekat mall Selayang. Dah sampai dah Selayang Mall. First time. A few moments later. Orang dah selesai makan. Tapi Kak Ipan nak belanja. Ipan beli baju sekolah, nak naik ajar satu. Nasi. Tak payahlah dengan apa. Suara-suara macam Jadi getah. baju macam Dia okey. Ya, ada getah. Ketat dah dia punya tu. Ha? Tak ada, dia punya ni dah Tu ada ketat dah. kan gotah yang apa. Tun. Saya pakai ni. Ha. Nah, ni dia punya baju Melayu ni. Okay, good. Nah, Okey dah tu. selamat tu. Oh, merah tu pengawal. Tunjuk baju. Okay, wah, ada orang belanja. Alhamdulillah, rezeki. Aku ingat diorang nak belanja baju sekolah, uniform biasa tu je tau. Tapi diorang beli sekali sekolah petang punya baju agama kelas petang sepasang dengan baju sekolah sepasang. Maknanya dia macam ada hikmahnya aku duduk dan stay di rumah tumpeng. Separuh daripada hati aku dah ringan sikit lah. Risau juga barang-barang sekolah diorang Ifan tak ada beli lagi. And diorang dah macam sempurnakan separuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah rezeki duduk dekat rumah tumpang. Terima kasih banyak. Masih banyak rezeki alhamdulillah. Semoga doa. Dia pun rezeki urusan baik. Bahagia selamat dunia akhirat. Actually ini pengalaman pertama kita orang belanja sekolah anak. Adik Alung yang tunjukkan baju mana nak cari. Sekejap je dia cari. Kalau aku tak tahu lah. Okay, kita baru selesai dekat Selayang Mall ni. Sekarang pun dah pukul 9 lebih. 9 lebih nak dekat pukul 10. Rasa tak sempat kau nak beli mie ramen kat sini. Ada pun tadi sebab kita orang cari toy budak-budak ni dekat DIY. So sekarang misi untuk mencari mie ramen sebab kita nak challenge makan pedas dengan Atik. Okey tak Atik? Tak nak tak okey. Okey? Tengah sakit perut. Oh sudah. Aku dah sampai dekat KK Mart. Baru dapat beli Maggi ramen pedas, macam Maggi ramen pedas. Maggi ramen pedas. Okay. Untuk challenge kita lah. Ada satu nak pakai. Ini ke? Ni apa tu, cheese kan? Cheese tak pedas lah. Masih yang ikut. Pedas tak?
challenge lawan makan ramen pedas. Kat rumah tu kan tak ada mangkuk kan. Aku nak cuba tengok sini, mangkuk sini ada tak ni? Comel yang murah. Jom kita tengok. Jom sekejap kita tengok. Mangkuk sini weh. Okey tak? Okey kan? Buat letak ramen ni. Nanti nak buat letak lauk pun boleh. Okey, akhirnya dah sampai kita punya challenge. Kalau ramen pedas, tulang satu minit. Ramen hari ni ya. Cica ramen. Cica. Dalam pilihan yang aku cari itu, mungkin kita kata pedas aku rasa. Saya rasa sos kopok leko je pedas pun. So sekarang kita nak pergi masak air. Ini tak sampai guys. Bawa ke tempat lain. Rumah ni tengah cat guys. Nampak? Tengah cat. Kepah sikit. Kita pakai plug air ni. Masak air dulu. Okey. Dua dia masak. Air dah masak. Sekejap Disebabkan kita tak cukup barang masak Maggi dalam periuk nasi. Buka Maggi anda. Kacau betul. Campur kot. Tadi ya, nanti kamu makan sini. Nah. A few moments later. Ambil, kalau kita ambil cantik-cantik bulat sama bulat. Orang dah cakap dah tadi. Dia berangan. Mana? Oh, jom. Mana? Duduk kat ni. Dia bukan jahit, dia kotak oh. Itu orang Melayu. Maksudnya benar betul. Kopi Habatus Sauda. Tengok. Maaf makan lah. Tak boleh. Makan dulu. Tak boleh sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Yeay. Dah cukup lembut tu belum? Kenyal ya? Kenyal. Sangat. Macam gigit sini. Sos dia sedap dah. Cuma mi dia kenyal sangat. Macam Untuk saya okey lah. dah. Saya suka. Kenyal sangat. Susah nak kenyal.
Alasan Sudah dia selain sikit daripada ramen yang biasa makan. Bila masuk apa? Masuk. Boleh habiskan kalau tekstur dia tak terlalu keras. Dia terlalu kenyal. Alasan So the winner is yang mana? Allah Akbar. La ilaha illallah. Sampai sini je video kali ni. Kita dah challenge dan pemenangnya tak tahulah nak ukur macam mana. Kalau ikut kepedasan okey je, dulu boleh tahan, tapi sebab tekstur tu macam tak boleh nak habiskan. So the winner is, okey lah kita bagilah tim menang. Untuk fair disebabkan cakap tadi kenyang kan. Okay lah, tak apalah, Apa? sama lah. Sorry. Next, nanti kita fikir next video nak buat challenge apa. Challenge ke, vlog ke, Ataupun korang suggest nak challenge apa, nak makan buat apa. video apa untuk next. So sampai sini je video kali ni. Terima kasih. Hopefully korang enjoy the video. Bye.